Hai, kita bersama dengan Charlie Hamid, Raya. Okey, kita hiburan untuk hari ini lah. Dalam segmen ceria cantik daripada turunkan bersama Diana Razmarizwa. Bila sebut pasar raya, semua ingat hari raya, tapi jangan pula kita lupa ada 1001 kata berkait dengan raya, selain hari raya. Tak kira apa bangsa, orang Melayu, orang Cina, orang putih atau orang India, orang timur, orang barat, di seluruh dunia ada hari raya. Kalau banyak harta benda, orang itu kaya raya. Kalau tempat lalu kereta, itulah jalan raya. Setiap ibu kota, ibu raya di tengah bandaraya. Kalau banyak jalan raya dipanggil lebuh raya. Bunga lambang mereka namanya bunga raya. Tukang menyelenggara, mengawal harta benda, jabatan kerja raya. Gembira kita di hari raya, makan kenduri di balai raya. Kalau kita malas nak puasa, kita sama macam hantu raya. Selamat hari raya, selamatlah beraya. Bila sebut pasar raya, semua ingat hari raya, tapi jangan pula kita lupa ada 1001 kata berkait dengan raya, selain hari raya. Kalau banyak harta benda, orang itu kaya raya. Kalau tempat lalu kereta, itulah jalan raya. Pejabat ibu kota, itu raya di tengah bandaraya. Kalau banyak jalan raya dipanggil lebuh raya. Bunga nama Malaysia namanya bunga raya. Tukang menyelenggara, mengawal harta benda, jabatan kerja raya. Gembira kita di hari raya, makan kenduri di balai raya. Kalau kita malas nak puasa, kita sama macam hantu raya. Selamat hari raya, selamatlah beraya. Selamat